Okay guys, please pay your attention on how to handle the ATV. Pertama sekali, untuk hidupkan enjin ATV, gunakan kunci di sebelah kiri, pulas ke kanan dan kita boleh tengok meter akan mula bergerak. Biarkan dalam masa 10 saat. Selepas itu, di sebelah kiri handle, ini adalah brake hadapan. So make sure tekan brake dahulu dan pastikan ATV berada di dalam gear P. And button merah ni adalah untuk start enjin ATV. So kita hanya tekan ke bawah dan lepas. Okey, kita boleh rasa enjin dah mula hidup. Dan di sebelah kanan, ini adalah throttle ATV. So ATV menggunakan thumb throttle, bukan macam motosikal. Sekiranya anything happen, kita nak terjatuh, kita hanya lepaskan saja untuk safety. Anda dilarang untuk bunyikan horn kecuali apabila anda perlukan bantuan dari tim kami. Di bahagian bawah belah kaki kanan adalah brake belakang dan function dia adalah untuk memperlahankan kenderaan dan juga paling penting untuk menukar gear position ATV. So anda harus tekan brake dahulu sebelum anda tukar gear position. Untuk ATV ni kita ada gear L, kita ada gear H, gear N, gear R untuk reverse dan gear P untuk parking. Untuk jalan yang flat, normal road, kita menggunakan gear H, dan untuk mendaki bukit dan juga melepasi obstacle, kita menggunakan gear L. Dan jangan risau, setiap checkpoint, kapten kami akan memberi arahan kepada anda gear apakah yang harus anda gunakan. Sebagai contoh, gear H dan gear L. So anda hanya mengikut arahan daripada kapten kami. Ketika ATV sedang berjalan, keadaan permukaan trek kita mungkin menyebabkan ATV tidak stabil dan sengit. So, anda dilarang untuk keluarkan kaki anda dari ATV kerana mungkin akan mendatangkan bahaya dan kecederaan kepada anda. Kaki anda mungkin akan tersangkut pada pokok, ranting kayu dan tebing yang ada di dalam trek kita. Sekiranya ATV berada dalam keadaan sengit ataupun tidak stabil, anda haruslah berada di dalam posisi counterweight supaya dengan sendirinya anda dapat stabilkan kembali ATV anda. Untuk penumpang belakang, posisi dan cara pegang yang betul adalah macam ini di sebelah dalam supaya genggaman anda lebih kuat dan lebih selamat. Pegang di luar mungkin boleh mendatangkan kecederaan kepada anda. Sekiranya anda naik bersama pasangan anda nak sweet-sweet dan bolehlah peluk cik abang kat depan tu. Sila pastikan anda memakai dan mengikat helmet pada setiap masa. Dan ketika sesi trip ATV, sila pastikan anda menjaga jarak dengan ATV hadapan supaya mengelakkan anda melanggar ATV hadapan. Dan juga please go slow, do not race. Dan kepada rider terutamanya, anda haruslah memberi perhatian sepenuhnya ketika memandu ATV. Dan anda juga dinasihatkan untuk memakai slipper ataupun kasut yang proper supaya dapat melindungi kaki anda daripada tercedera. Anda dilarang sama sekali untuk memotong ATV di hadapan kerana trek kami adalah trail satu lane saja dan agak berbahaya. Dan anda juga dilarang menunggang ATV di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Dan sekiranya ATV anda sangkut di dalam lumpur ataupun obstacle, anda dilarang untuk memaksa enjin ATV. Dan if anything happen, guys, please stay on the ATV. By the way guys, sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun kecederaan, adalah di bawah tanggungjawab anda sendiri. Dan sekiranya ada kerosakan terhadap ATV, anda haruslah membuat bayaran ganti rugi sebelum anda meninggalkan base kami seperti mana yang telah pun anda persetujui di dalam consent form. Okay guys, kalau anda semua dah ready, get your helmet, ready on the bike and enjoy the ride. Thank you so much.